Ya, Assalamualaikum. First, cara untuk korang aktifkan Gemini Pro 3 bulan. First, korang kena ada link lah. Link ni korang kena beli dari saya, link ni. Lepas tu korang copy. Contoh ni korang dah dapat link saya bagi. Korang copy, paste dekat browser ni. Ok, paste. Ok, bila korang dah paste, dia akan keluar macam ni. Korang scroll sampai bawah. Nanti korang kena tekan button biru ni, mulai uji coba ataupun trial lah, start trial. Ok, bila tekan macam ni dia akan keluar payment lah. Kita kena linkkan payment. Dia tak tarik duit pun, cumanya untuk aktifkan sahaja. Tapi kalau boleh, dalam app, salah satu app ataupun kad kredit yang korang nak linkkan nanti, jangan yang utama punya lah, nanti duit korang kena sedut. Kalau macam saya akan tambahkan boost app ni lah. Sebab boost app saya tak pakai. Kalau kartu jangan pakai, sebab nanti link ni korang akan hilang. Korang tak akan dapat trial 3 bulan untuk kartu ni ataupun kad. Kalau boleh dua ni lah, Touch and Go ataupun boost app. Tapi yang terbaik adalah boost app, sebab trial punya kita tak akan hilang. Kalau Touch and Go ada case yang hilang trial, maknanya pakai sebulan, package pro dia hilang, nanti rugilah. Ok, macam saya bagi contoh untuk tambahkan boost app ni, tekan je, terus tekan je. Ok, tekan lanjutkan. Lepas tu korang masukkanlah nombor boost app korang kat sini. Kalau macam saya masukkan nombor ni lah. Ok, boost app ni memang saya tak pakai lah, jadinya tak ada duit pun dalam ni, cuma untuk linkkan sahaja. Ok, lepas tu korang tekan accept. Nanti kod masukkan kod ni, dia dapat dekat aplikasi boost app. Ok, bila korang dah linkkan boost app, korang tekan je simpan ataupun save. Lepas tu tekan langgan. Kenapa ni? Alamak, silap pula. Ok, tekan langgan. Tunggu sekejap, dia loading. Ok, bila dah keluar macam ni, maknanya korang dah berjaya lah dapat 3 bulan untuk Gemini Pro. Nanti korang dapat guna Flow AI, dapat guna Gemini, dapat storage 5TB selama 3 bulan. Ini kalau korang nampak warna-warni kat sekeliling ni, nampak ni profile ni, ada warna merah, kuning, hijau, biru ni. Ni maknanya dah pro lah, dah package pro dah. Ok, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.